bagimu daripada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat dia radhiyallahu anhum ajma'in. Bilangan sembahyang sekian banyak termasuklah subuh 2 rakaat. Dan belum daripada subuh kita diminta sembahyang 2 rakaat juga, dipanggil sembahyang sunat. Rakaat fajar, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat belum subuh kita panggil sunat subuh. Apabila adzan, apabila lepas 2 rakaat kita sembahyang, nilai dia jauh lebih mahal daripada dunia dan seluruh dunia. Dunia makna dekat, lawan dekat jauh, jauh ni akhirat. Jadi atas dunia ni kalau kita nilai tanah sekeping, tanah di Pulau Melaka ni, kalau 1 ekar 100,000 sekarang.